Saya jemput Ella join. Nah, anak kecil-kecil seronok tu main time-time rumah lagu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, line clear. Cantik. Ustaz nak cabut mic. Waalaikumsalam. Hai Pak Yus. Alhamdulillah sihat Pak Yus. Tak apa-apa nak dengar sekejap sihat. Okey. Hello. Pak Yus sihat ke? Alhamdulillah. Baru percubaan pertama Izam bagi hari tu. Alhamdulillah sangat-sangat besar impak. Tak silap saya, Izam jumpa Ella tu selepas datang rumah saya dengan Tuan Abang Umar. Yes. Izam jumpa Ella tu masa tu katanya Ella tak apa nak sihat Tak, sangat-sangat tak sihat lah dengan situasi masalah apa semua masa tu kan. Lepas tu ngam-ngam pula dia bagi. Memang tak terfikir pun. Cuma tanya dia, apa ni, dah apa ni? Tak nak lah, tak apalah, tak apa. Tapi lepas try je untuk satu cawan tu, kesan dia 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu, relax. Memang relax, tenang rasa macam memang pelik gila. Yeah. Siapa lah, macam mana lah boleh jadi refresh balik dulu. Itu yang pelik. Sama tanya dia balik, aku nak tahu apa benda. Aku nak tahu benda tu kau bagi aku makan apa. Kau bagi air apa yang aku sampai boleh 3 minggu. Aku boleh normal balik. Aku boleh dapat jiwa, aku boleh dapat tenang aku balik. Aku boleh berfikir secara normal balik. Segar dia tu kita boleh rasa. Hanya kita je tahu apa yang kita rasa. Dia tak ada ketenangan Pak Yus. Bersiksa lah, tak ada ketenangan, serabut. Yes, tak ada ketenangan. Berapa banyak duit kita ada, apa pun kita buat, tetap juga kita tak tenang, tak dapat apa yang macam sebagai seorang normal kan. Jauh lagi lah amal ibadat apa semua tu lagi tak payah cakap lah kan. Namun, so lepas bila Izam bagi tu 3 minggu, 3 minggu rasa bangun tempoh dia 3 minggu sampai Ella tanya kan, 3 minggu ni tak ada apa-apa. Selepas tu adalah lepak dengan kawan-kawan. Jujurlah tak adalah baik sangat setakat minum. Kadang-kadang pergi kelab apa semua kan. Tapi barang terlarang tu orang bagi ke apa, dia jadi tak ada perasaan benda tu. Baik. Tak ya kan? Tengok pun tak ada apa. Okey je. Itu yang pelik. Apa benda kau buat ni? Kau kontrol mindset aku. Apa benda kau punya barang ni? Sampai tanya, apa benda dalam tu? Air apa tu? Air ni warna ni macam ni je. Kan? Sampai dia jadi kau boleh macam tak ada apa. Kita tahu benda tu. Kita tahu sedap dia macam mana. Tapi kita tak ada rasa pun untuk nak ambil ke. Untuk rasa sedap dia tu. Tak ada apa. Nothing. Okay je. Relax. Sampailah cakap kat dia apa yang dah macam cek polipension ni. Apa barang dalam ni? Kenapa kau tak expose benda ni pergi lagi meluas? Kenapa perlu sorok kena hanya aku je dapat tahu benda ni? Kenapa tak syorkan dia kat AADK, Methadone boleh ganti? Sebab tu alat gantian dadah kan? Kau sampai tanya dia macam tu. Dia, kau ni gila lah kau tanya aku semua benda macam ni. Of course aku nak tahu. Dia kan? Sebab apa benda yang power bagi aku jadi macam ni kan? Sampai cakap dengan orang pun takkan percaya. First Nizam cakap dengan Ella, cakap apa? Tak apa ni semua strategi marketing Malah aku nak ambil tahu sangat nanti ada lelak tu. Tahu. Jujur, lillahi ta'ala Pak Yus. Strategi marketing. Aku malah, aku ni orang marketing. So, benda-benda ni aku dah tahu lah. Esok-esok belakang produk ni. Tapi if sendiri try, okay, fine. Aku nak cari apa benda ni. Itu yang datang rumah dia ni. Gegar. Itu yang membuatkan datang tu. Nak tahu ni barang apa benda. Terpanggil. Redah malam ni free. Tak kerja kat semalam kan. Lepak tidur sehari 2 kat sini. Pak Yus tahu tak? Ella seorang sales marketing yang 6 tahun betul-betul the best, the number 1. Nombor 1 tak orang boleh challenge. So bila jumpa benda macam ni tergantung, Ella rasa macam ni strategi marketing. Aku tahulah, tak apalah, tak nak lah, tak kisah. Nanti dia paksa, dia datang tu dengan Tuan Omar, paksa minum. Okeylah, tak apalah, bedahlah, air je pun cakap kan. Lepas tu balik kan. Apa hal lah, malam ni je 18 kali aku pergi kencing. Apa benda ni
dia okey memang proses dia tu cantik lah, tak ada menyakitkan, tak ada apa pun, cuma kencing-kencing tu normal lah kan. Lepas tu bila sampai tahap kita dah 2-3 hari, kita dah dapat tenang, kita relax kan. Dah rasa wow, bestnya. Yang elah kurang dengan anak-anak jadi rapat. Benda tu jadi otak kita fresh, kita boleh kontrol lagi. Elah kurang tengok, jujur cakap kurang tengok Pak Yus punya live. Tapi bila Pak Yus live, elah saya cakap dengan Tuan Omar ataupun Ijam, kau post part-part point tu dekat aku sebab aku tak sempat, aku kerja busy gila. So poin-poin yang penting tu aku akan repeat tengok. Ada satu masa tu, minggu pertama, keadaan yang lepas Ella minum tu, Ella tengok Pak Anak, Pak Yu. Tapi itu bukan diorang share. Memang live Pak Yu. Baru datang rasa sedar dia tu kan. Seiring berjalan 2 minggu, 3 minggu sampai ke hari ni. Itu yang sampai cakap, bukan terjerumus balik ke apa, tak ada. Langsung sepanjang dekat 2 bulan kot dalam rasa. Dekat 2 bulan. Jujur Ella ada ambil sekali selepas tu sebab Ella cabar pada ayat Ijam. Kau akan dapat benda kau depan mata pun kau rasa kau tak nak. Ella try. Oh jujur betul. Muntah hijau. Weh, sepanjang kira dengan benda-benda ni, mainan ni, tak pernah pula sampai muntah ada cakap kan. Jam. Aku tak tahulah. Aku kena godam lah otak. Muntah. Benda tu memang tak boleh terima dekat badan. Saya cakap kat Ijam. Terus cakap, aku nak tahu pasal program yang kata 10.1 hari 4 kali ni. Aku nak tahu detail. Dia kata kau detail. Kau carilah Pak Yu. Kau cari Pak Yu. Yalah, biasalah. Kerja busy. Tapi benda baik-baik macam ni, siapa yang tak nak? Betul tak Pak Yu? Ya. Siapa yang tak nak? Tapi memang Ella akan cuba yang terbaik. Cantiknya program ni untuk semua orang yang ada pengalaman hidup macam Ella boleh come back, dapat hidup normal macam orang lain. Jadi normal, orang manusia normal, orang Islam normal kan. Tak kira dugaan apa kita ada, tapi kita tetap juga dapat jalan hidup sempurna. Tak baik tapi cuba lagi baik.